Oh Mat, Hai, I hello. nak kahwin. Girlfriend I marah-marah suruh beli rumah. Dia tak nak sewa. Tak malu takut dini. Biasalah tu. Ha, So, apa boleh bantu? nak cari rumah untuk I duduk. Betul juga. Okay. Ha, So, bos kerja company mana? I kerja oil and gas. Oil and gas. Ha, MNC company. ya. Okay, ma. Yelah. Then gaji berapa? Ni apa? Petrol pump 2000 je. Betul lah tu. Okay, tak apa. 2,000 pun boleh dapat beli rumah punya. Ada satu unit. Jom. Abang ya. jom. Ini rumah sebelah tangga saja. Tingkat berapa ni? Tingkat 1. Oh. Apartmen impianlah kat Taman Sarah Damai dekat dengan MRT. Okay, Taman Sarah? Taman Sarah. Okay. Okay, jom. Okay. 775 square feet, 3 bilik, 2 bilik air. Okay. So, you kahwin dengan you punya bini, of course, cukup lah. Oh. Mak mertua ada bawah? Tak ada. Tak ada lah. Okay lah, cuy. Ini rumah renovated. Okay. Oh, Tiles semua ada. semua ada. Okay, view dia pun cantik. Dia pandang dengan playground. Oh, ada playground. Yes. Mana? Ini adalah low density punya apartment. Mana playground ni? Oh, tu playground dia. Okay. Kadit tu. Lah. Ada guard Harga cuma 240,000 saja. Oh. Masih boleh nego lagi. Kalau gaji 2,000, komitmen tak tinggi sangat, memang ada peluang untuk dapatkan. Tak apa. Kita tengok. Bilik. Bilik sini. Ni. Bilik master. Master Yes. Oh, dia ada toilet. Ah. Okay. Boleh muat katil queen. Alright. Sebelah bilik master dia ada tapo. Tapo dengan kiri kanan full wardrobe. Kitchen tabletop. Okay, cantik. Then hujung sekali adalah yak kita. Ya. Boleh letak washing machine ni. Yes. Okay. Then ada bilik air public dan 2 bilik. Okay. Okay, ini bilik boleh main Wing Chun lagi. Wing Chun. Tu. Ni bilik kecil. Bilik kecil, yes. Boleh buat bilik kerja lah. So, bos, rasa ni rumah macam mana? Okey tak? Rumah ni cantik. Besar je. Harga pun okey. Tapi masa dia kata dia nak rumah high rise yang ada lift punya. Oh, high rise yang ada lift. Tapi gaji 2,000. Ada. Jom kita pergi.